Halo pakcik. So, hello. Hari ni, oi. Okey. Kuna bang. So, hari ni aku nak pergi beli tiket dekat TBS. Aku nak pergi Melaka. Bukan nak balik kampung. Nak jumpa girlfriend aku. Sebab dia pakai kereta, aku pakai motor. And kau tahu je lah, musim ni sekarang Chinese New Year, Isnin Selasa ni. So aku rasa better aku naik bas je lah. Nanti korang tengok aja dekat TBS tu berapa ramai manusia. Sebab tu aku kena pergi awal nak pergi beli. Ni pun buka awal pun hari apa? Hari Khamis. Hari Sabtu aku nak gerak. Ini bahaya, tak boleh ambil guna laju. Semalam aku try nak beli tiket online guna yang TBS e-ticketing yang online kan. Tapi tak boleh, tak tahu apa. Tak lah, ada orang macam sistem down lah. Aku rasa sebab banyak sangat orang nak beli ke. Tapi yang pelik dia punya apa tu, payment dia tak minta langsung bank, dia minta nombor IC. Itu pelik tu. Oi, brother, laju ke? Oi, sampai ternaik baju, brother. Aduh. Oh, oi, langgar. Try gusi. Oh. Mana brother duduk tadi? So, sekarang kita lalu di bahagian belakang Kawasan Maju, iaitu Seri Rampai. Itu dia. Dulu aku tinggal area sini ke, boleh cerita bangsa. Dekat dalam kan yang keramat tu. Salah. Ni boleh kira highway kat lah. Nak pergi kat ini Duke ni. Nama dia Duke. Aku nak pergi ni. Kau janganlah lalu pukul 5. Tak payah 5 kalau lalu terbaik. Sampai ni satu lane, sana satu lane, sini lagi satu lane. Dia jadi satu lane. Memang lah. Aku pun tak tahu macam mana dia nak betulkan jalan ni supaya tak jam lah. Oh, LC 150 baru. Lawa tu. Sini tak silap aku, belah kiri ni ada satu restoran. Restoran apa lah? Restoran. Oh, yo, helikopter sial. Oh. Ada satu restoran Indonesia. Yang sedap. Abang aku lah pernah bawa. Aku lupa nama dia. Aku rasa masakan Minang kot. Belakang flat ni. Masak Uncle. Ni kalau korang nak tahu, dekat Malaysia ni memang banyak motor kecil-kecil. Aku pun pakai skuter dulu belum aku beli KTM ni kan. Sebab lagi senang pakai motor ni dekat area KL, PJ. Ni kat mana ni? Kat Ceras. Kau tahu dekat sebelah kiri ni ada satu sungai tau. Aku dengan abang aku dulu, aku tak tahu sungai apa nama dia. Aku dengan abang aku dulu pernah naik motor lalu sini. Aku tak tahu apa yang kita orang nampak tu betul ke tak. Time tu pagi lagi rasanya. Dekat tengah-tengah sungai tu ada macam satu
Korang tahu yang apa, macam kau tengok tapi tengah-tengah dia ada satu pipe tau akan lalu. Pipe besi kan, ada cover-cover besi tu semua. Dekat tengah-tengah tu aku tengok ada orang gantung diri dia. Aku rasa kat belakang dia dah terlepas ni. Weh, gila, seram gila tu time tu. Aku dengan abang aku cakap ada cerita balik rumah nanti, cerita balik rumah. Cerita gila kau. Tak tahu lah apa benda kita orang nampak tau, tapi nampak macam orang kena gantung. Petron. Aku tak pernah try lagi minyak apa ni, 100 ron dia tu. Orang cakap baik, tapi itulah mahal tu. Setahu aku lah ada satu je stesen dekat stesen yang jual 100 ron buat masa sekarang. Setahu aku lah, tak tahu ada yang lain. Dekat Taman Tun kot rasanya. Nanti aku pergi, nanti aku buat video. Banyak gila lori. Abang Askar tadi. Alah, kesian rosak. Aku nak berhenti, aku kan tahu pasal kereta. Eren Yarahil. Bila ada benda ni? Tengok exhaust dia. Oh, apa ni? Hyundai Accent. Mana dah sebut dia? Sini tahu aku lah antara tanah kuburan Cina paling besar pernah tengok. Selain daripada nilai kan. Mesti korang tertanya kan, top speed motor ni berapa? Aku dah try hari tu. Sebab hari tu aku Melaka, dia dalam 137 sebab dia ada speed cut. Betul, serius, dia ada speed cut. Tapi kalau tak nak lah buang speed cut tu nak, nanti habis void warranty aku. Ni pun aku punya signal belah kanan ni rosak kan. Hari tu dah berapa signal belah kanan terus rosak. Ada aku kena pergi KTM service center dekat Kota Damansara kan. Buang dia punya speed cut dia, speed limiter dia tu. Tak boleh sampai berapa lah. Rasa ada kot, ada sampai 1.5 ke macam tu. Kita nak sampai dah. TBS hanya di seberang sana. Tapi sayang sekali kita tak boleh cross begitu saja. Kita kena buat U-turn dekat depan tu kan, jauh kan U-turn dia. Kalau jadi dorang, aku akan buat satu flyover tau, macam satu U-turn kan. Kau tahu tak, ramai gila orang akan datang daripada KL, daripada sana, akan buat U-turn kat sini. Tapi kereta tak boleh lah buat U-turn yang tempat aku nak buat U-turn ni nanti. Illegal pun untuk motor buat U-turn. Tapi takkanlah motor aku nak pusing jauh-jauh kan. Kalau kereta, aku tunjuk korang ni. U-turn kat depan ni je. Nampak tapi sebenarnya tak boleh pun. Kereta kereta kat depan sana. Nampak jauh gila. Dia ada satu U-turn besar nanti. Ni dekat stesen Sungai Buloh tak silap. Sungai Besi. Sungai Buloh tak mana. Kalau nak masuk TBS tu, atas tu nampak ada signboard. Tak kurang nampak ke tak. Diorang cakap TBS ni bahaya sebab kawasan binaan dia dekat atas paya. Macam rhyme ya. Bahaya sebab kawasan binaan dia atas paya. Ajas sial. Inilah TBS-nya. Okay, walaupun ni wrong way tapi masuk je lah. Gila rapat. Woi. Apa dah parking macam tu? Hilang lah. Motor dia. Okay. Melaka Central untuk hari Sabtu. Metrobus ni. Pukul berapa? Pagi. Pukul 11 tu. Malam? Tak, pagi.
pagi Metrobus ni. Metrobus ada 11 suku. Sebelah suku ke? Jadi nak tengok ada kosong tak. Okey. Sebelum 45 selalu penuh. Ada Penuh? warna putih kosong. Oh, tadi kosong. Selalunya 45 penuh. Di satu tu? Satu seorang ni. RM10 kan? Okay bang, saya ulang Bas Metrobus daripada TBS ke Melaka Central 6 hari bulan 2 hari Sabtu pukul 11.15 pagi. Okey. Seorang RM10,000. Tak isi semua. IC? Ya. Tolong nombor 4 nanti. Okey. 30 minit awal. Terima kasih. Okey bang, saya ulang. So, kita dah dapat dah. Okey.